Welcome to Kota Kinabalu. Asyhadu. Break down, come on. Hey, come on. Come on, boy, I've been waiting for somebody to pick up my straw. Let's go to Kota Kinabalu. Makan besar di dataran Todak. Jom. Jom makan. Bosong dulu-dulu saya tidak pandai makan itu tungham. Dulu-dulu saya tidak tahu mana itu tawau. Kadang-kadang saya pandai sesat pergi ke Ningau. Tapi sekarang semua saya tahu. Semua saya suka hanya di Sabah. Bismillah. Okey. Buah naga sebab. Bismillah. Makan. Dah ambil video. Tak boleh lah, aku mau makan. Dah ambil lah, dah ambil video. Makan tu. Tapi aku main makan. Okey, kalau dekat KK kan, kalau kita datang kena makan kepak ayam. Satu RM3. Memang sedap lah. Bismillah. Macam ni dua. Sedap. Kena try. Okey? Jadi orang Sabah. Makan sampai kenyang. Tak cukup, order lagi. Tak cukup, order lagi. Kalau tak cukup juga, guna duit kerajaan lagi. Tambah lagi. Okey, makan hari ni kita order macam-macam. Ikan saja berlambak. Tengok, ikan masak pun tak tahu dah. Ada apa ni? Yang kerapu masak. Mango masak mango. Ada ikan kerapu masak mango, ada ikan bakar, ada ayam asam. Oh, memang ikan saja dah power. Yang lain lagi ada ketam, ada udang, ada sotong. Pendek kata macam-macam ada. Tinggal nak makan dia. Rasa macam rumah, pandai bilang Memang terbaik ada tonton. kalau suka naik gunung. Oh, sedap. Jangan mutak ke malam. Terbaik sekali lah. Pindah pun makan. Hati banyak susah. Patut. Lepas kau jadi orang Sabah. Kita makan di dataran Todak, memang puas hati ya. 10 jenis hidangan, harga pun terbaik, makanan pun sedap. Memang puas hati ya. Siapa datang boleh main kedai Mazuina terbaik dataran Todak. Alhamdulillah makan sedap. Boleh tambah? Alhamdulillah. Licin? Okey. Ketam licin. Ketam masak butter licin. Sotong licin. Ikan licin. Tom yum licin. Pendek kata semua licin. Ini orang. Kita makan layan basking. Terbaik. Lancar. Okey, ada tim kita nak nyanyi. Kenangan terindah Samson.
Gasing. Kuat lagi. Kuat lagi. Okay, alhamdulillah kita jumpa geng kita dekat Sheffield dulu. Okey, Ustaz Azizah Wangki di Sabah. Betul. Okey. Allah, Allah. Geng-geng Sheffield, jejak kasih. Oh. Allahu Akbar. Okey, sekarang jam 4.30 kita semua nak pergi solat subuh kat Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. InsyaAllah kita pergi naik van sewa. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Subhanallah, masjid ni sangat cantik. Jom kita gerak dulu. Masa SPM mesti aku berjaya sambil esok aku. Sekarang ni kalau aku belajar dulu mesti bapak kau macam ni punya perangai dulu kan perangai kau sama je. Tak adanya kau perangai dulu ni sekarang kau tak berubah mentaliti kau. Tak adanya. Tu ramai saya jumpa lah geng-geng yang doktor tu rajin tau. Sambil esok aku kalau saya rajin. Kita tazkirah. Kita dah selesai solat subuh di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Selepas tazkirah kita pergi breakfast. Jom. Mari. Jom. Jom. Balik kita cerita lain noh. Sekarang kita buat apa? Makan. Kita sama-sama panjat Okey, sekarang jam 8.30 hari kedua. Kita semua nak bergerak daripada Kota Kinabalu ke Kundasang. Bismillah. Untuk ke Kundasang ni kita sewa dua van dan satu kereta. Kemudian jarak perjalanan dari Kundasang, dari Kota Kinabalu ke Kundasang mengambil masa 2 jam dan lebih kurang 100 km. Okey, tadi kita punya back management dah kurang baik sikit. Sekarang kita sampai kat Shell, kita susun balik bagi semua selesa untuk ke Kundasang. Berarti kita isi minyak. Kita isi minyak dan beli bekalan air sikit dekat Shell. Kita pit stop, berhenti saat kita nak makan lokan bakar terbaik. Kita nak apa kat sini dah? Hari ni kita makan kelapa bakar dan lokan bakar. Alhamdulillah. InsyaAllah. Destinasi pertama makan kita. Popok ubi. Ambil popok satu kita bagi. Kita ambil popok satu bagi Abang Rasa. Popok Sabah. Popok apa ni? Sabah punya. Ni kulit lembu. Kulit lembu kan? Mana pula? Okey. Terlepek kulit lembu pada Ubi. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. yang pakai opok-opok. Sedap. Yang ada ni. Ada sos. Ya, Wan. Jangan ban, okey, Wan. Mana? Dia mana? Opok ni mana? Tak bagus untuk kesihatan. Tak bagus. Okey, itu Nana Kinabalu ni. Lagi. Apa, Mai? Karbo loading. Doktor ramai. Doktor banyak. Sekarang ni kita tengah makan puding nyo daripada kedai Kak Tini.
Kopok. Cara dia bakar. Kita nak tengok macam mana dia bakar lokan. Jom. Okey, ini lokan viral di Kota Kinabalu. Okey, sekarang kita ada dekat on the way nak pergi ke Kundasang. Kita singgah untuk makan lokan bakar. Okey, kalau kita tengok lokan ni dia dah bakar 2 kali tau. Kali pertama tadi dia bakar, lepas itu dia buka, dia asingkan isi dia untuk dimasukkan rempah. Ni masuk rempah, dia bakar sekali lagi. Okey, harga dia yang besar ni 20 biji RM20. Yang kecil? Yang kecil 20 biji RM15. Kita ambil yang besar. Okey, yang besar kita ambil. Lokan namanya? Lokan bakar. Ini Resko. Panas ni weh. Resko dah makan, berpisah tiada. Ini tujuan kita datang. Wah, makan. Kinabalu. Asal siapa nak kena? Jangan terima wang ni. Ada sos ni. Ada sahabat jincah. Jadi ini apa ni? Dia apa? Lokan bakar. Oh, sos hujung sekali. Okey, dia kena guna. Ada menu dekat tu. Hilang satu ni. Kunyit. Ada kunyit. Kunyit ada. Okey. Sambal dia pedas. Ada rasa kunyit-kunyit. Oh, macam tu lah. Kunyit. Not so bad. Makan sama 5. Makan. Ada lagi. Ni kena buat gaya bukan. Contoh. Terbaik lokan bakar Kota Kinabalu. Lokan masuk bakar. Memang sedap ah Kota Kinabalu. Okey, kolat. Lap. Aku macam mana tu? Dah lama tak makan? Mantap. Lokan bakar. Oh, akbar. Kita nak mampu. Juga asbab yang berikan kekuatan. Jadi. Bismillah. Jadi habis. Ini bukan kunyit saja ni. Alia Dia dengar tu. Dia belang tu. Okey. Dekat 45 minit tunggu. Baru sampai. Jom bismillah. Aduh. Hijau dia. Kenal je Alvin. Baik. Tak pernah makan ni kat Malaysia. Kat Semenanjung. Tak sabar dah. Okey, sekarang kita dekat mana? Masuk rumah terbalik. Jom. Emosi. Tak ada nafsu. Masuk rumah terbalik, jom. Jom kita balikkan kereta. Rumah terbalik weh. Ini bukan rumah terbalik pertama di Malaysia kalau kawan-kawan nak tahu. So kita nikmatilah apa yang terbalik kat dalam tu. Terbalik ke terlebih. So kita tengok bumbung kat bawah, batu bunga kat atas, kereta surung kat atas. Inilah rumah terbalik dia. Sekejap lagi kita masuk belah dalam. Kita kat luar sekarang, ni rumah terbalik naik market. Nampak? Ada sotong terbalik, ada market terbalik, kuali periuk. Yang ni barang-barang tradisional. Yang ni buah. Okey, semuanya terbalik.
Terus boleh tekan dalam, boleh ambil gambar terus? Tak boleh. Boleh ambil gambar ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Settle je kita punya MV ni kan. Mana? Okey, masalah kita kat dalam ni, kita tak boleh ambil gambar. Boleh masuk je. Tapi rasanya banyak gambar boleh cari kat internet. Okey masuk rumah sebalik ni RM12. Dalam rumah kita tengok bahagian dapur, ruang tamu, bilik, toilet, semua dalam keadaan terbalik. Tapi kita tak boleh tengok gambar lah. Alright, so kita turun pergi tengok kereta pula. Dapat lagi 10%. Kau pegang atas kereta tu, lepas tu kau lompat sikit. Pegang atas kita lompat. Lompat. Okey, mana ada nak lompat. Nama dia. 2. Okay, kita dah selesai di rumah terbalik. Sekarang kita akan ke Suspension Bridge Tamparuli. Okey Soban, kita sampai mana Soban? Kita sampai di Jabatan Gantung Tamparuli. Alright. Satu Malaysia. Okey. Baik, selamat datang ke Jambatan Gantung Tamparuli. Sebagai salam Lagu Richard Mark ni. Lagu Richard Mark ni. Buat yang Android ni. Kita berada di atas Jambatan Tamparuli yang menjadi ikon Bandar Tamparuli, iaitu Jambatan Gantung Tamparuli. Ya. Apa nak pergi balik kopi ni sana? Aku dah nyanyi tadi. Lagu apa cerita ni Kak? Lemon ke tu? Cuba cerita sikit. Berapa? Dia ada lagu Jambatan Tamparuli ni, Jambatan Gantung, dia ada lagu. Dia menunjukkan jambatan ni begitu ikonik kepada rakyat Sabah. Kita sampai di jambatan ni, terbaik. Dia kena menari sekali Kak. Dari rumah ni pada masa habis. Kita makan durian Tamparuli, durian kampung. Memang lemak berkrim, terbaik lah. Seulah share 4 orang. Kaya lah hampa. Seulah share 4 orang. Boleh. Jimat bajet. Nak apa? Tak boleh. Okey. Boboh kita Okey, kita makan Rian. Berlemak. Lazim nak tu. Jadi lah. Ini bang. Ni ada. Dia lagi. Lembut ni. Durian Tamparuli. Terbaik. Jadi lagi mantap. Ini saking. Bismillah. Aku bulan ni. Aku tukang muka tak boleh. Okey, kita di mana? Okey, cerita sikit tadi. Okey, saya latecomer yang daftar hari ini, sehari sebelum pendakian. Ganti orang. Menggantikan sahabat-sahabat yang tak dapat mendaki. So tadi ada satu peristiwa menarik sebab saya disuruh ke kaunter 1.5. Jadi cuba tengok mana dia 1.5. Di tengah ni. Di depan semendak ini. Kaunter 1.5. Kena bayar full juga. Okey, kita dah sampai dekat Sabah Park. Apa kita kena buat? Nombor 1, kita nak daftar seorang sahabat kita, Supian. Dia baru register.
dia ganti orang. Tapi dia tetap kena buat full payment kat sini. Yang kedua, kita nak bayar duit guide dan juga duit tambang transport untuk pergi ke Tim Pohon. Duit guide kena bayar cash, tak boleh bayar online. Alright, itu kena ingat, bayar cash. Dan seterusnya kita kena bawa borang pengakuan, indemnity kita yang kata kita ni fit, sihat apa semua, dan pengakuan kita bertanggungjawab untuk join trip ni. Semua kena bagi kat sini. Kalau kita settle bagi hari ni semua, esok pagi terus datang ambil tag untuk naik ke atas. So itu je untuk hari ni. Esok kita akan naik ke atas, settle di Sabah Park. Kita teruskan perjalanan. Ya baik. Cakap lagi, mau tengok apa ni? Tengok apa? Tengok Summit Trail ni. Summit Trail. Kereta ada prinsip. Mana kereta ada? So aku turun sampai sini. Dia akan suruh kau dia. Kalau yang dah ni yang nombor apa ni? Kali bawah ni. Layang. Layang. Okey. So insya-Allah esok kita akan hiking Gunung Kinabalu. Tu yang kita nampak awan cover sikit tu baru 800. Okey. So hari kedua kita akan ke Summit Attack puncak sana. Yang tu belakang kita tak nampak. So sekarang kita berada di ketinggian 2000 meter. So esok dan lusa kita akan tambah lagi 2000 meter. So insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke Kundasang. Tu belah sana tu Gunung Kinabalu. Subhanallah, mudah-mudahan esok kita boleh naik, lusa kita sampai. Takbir, insya-Allah. Okey, kita makan tengah hari ya. Kita order chicken wing 50 ketul, isi ayam 25 ketul, kita order buntut ayam juga. So makan. Boleh saya kasih keluar sekarang bang? Ingat perempuan yang ambil gambar sebelum makan. Pun sama. Bukan hari-hari. Bukan hari-hari. Ambil yang ni kira baru separuh. Terbaik lah. Kena try. Wah Ali. Dah. Macam mana je makan? Review sikit. Puas hati? Baik. Memang tambah ya. Rayak lagi. Rayak berapa ketul? Rayak 20. 20 lah. Tapi bagi dah kan. Pak. Bukan aku sorang. 20 mampus. Tapi RM1 aku tak makan lah. Dia orang makan semua RM1. Tapi memang sedap. Baik eh. Jip, ribut pun tak berhenti Jip. Tak berhenti. Makan. Tengok semua orang dah keluar bergerak ni tak tahu berhenti ni. Oh sedap. Sedap sungguh. Ayam madu. Okey, ni view lah. View puncak Kinabalu lah. Subhanallah. Sangat cantik lah. Kita nampak Padalaban. Kita nampak Donkey Ear. InsyaAllah esok we make it happen. Sekarang kita sampai ke Bongbong, Kampung Merakau Ranau. Ada ikan, dia akan makan tu. Bagi makan, dia akan makan kaki sekali. Kita tengok tadi. Keli. Oi. Ikan apa ni oi? Ini tak nak fikir apa. Apa salah? Ini semua ni takut nak turun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lemah, semua takut nak turun. Macam gegel ya. Oh.
Ini perhabatan. Faham. Oh, dia gigit. Kerja nak melawan emosi. Kata nak lawan emosi. Lawan emosi. Lawan. Disiplin. Mindset. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dari jari ya. Boleh ha? Oh nak masuk dengan ikan tadi. Kecil lah sikit. Pedak ah. Oh. Berat ah. Okey, cakap bawa macam okey. Apa feedback sikit pasal ikan tadi. Oh, tadi kita masuk spa ikan. Oh, memang terbaik ikan ni. Bapak yang besar. Semua terbaik. Kan? Mana kita nak pergi ni? Dia lagi. Boleh lah. Jamin. Okey, lepas ni kita nak pergi mana? Kita nak minum kopi. Dekat mana? Dekat Kundasang. Alright. Jom minum kopi. Kopi. Tapi aku tak minum kopi lagi. Tinggi Kinabalu. Tinggi lagi cintaku padamu. Tak apa ni. Oh, mana? Jamin, aku dah pusing dah pegang. Jawab ini kalilah. Okey? Ini kalilah Kinabalu. Okey ah, sekarang kita bagi beg kita porter bawa 1 kilo 14 ringgit. So masuk dalam beg, bagi kepada porter. Dia orang ketimbang satu beg. Belum ada lagi jumpa orang. Okey, bila kita nak naik Gunung Kinabalu ni, kita akan register dan dapat tag. Dan tag ni ada nama. Nampak? A001, nombor pertama register. Alright, dengan tiket ni lah nanti kita akan masuk melalui Timpohon dan juga dekat saya. Ya. 11. Dia pula. Yang kalau kita tengok beg yang kita bagi porter, beg ni porter akan masuk dalam beg besar. Dan kita tak boleh ambil beg ni tengah jalan. Barang-barang ni semua ambil balik dekat Pandar Laban nanti. Ya. Adik ni bawa ni. Oh. Adik terasa. Lembahnya. Nampak beg ni masuk kan. Aduh. Berapa kilo semua ini? Dalam 15 lah. Okey. Biasalah bawa 15 biasa. Biasa 30. Senyum. Biasa 30. Hari ini sudah kurang untung. Lain kali taruh berat sikit. Umur 40. Tengok adik ni umur 40 bawa beg kita hari ni. Ya, abang-abang ni semua lemah. Aduh. Insaf Benar kau. Apa ucapan untuk kawan-kawan? Dalam hati ni. InsyaAllah hampa akan sampai ke puncak. Amin, insyaAllah. InsyaAllah lah. Doakanlah hampa berjaya. Sampai ke puncak Pergi dan balik Dengan selamat. Jaga kawan-kawan kita semua Nak aku kena jaga kawan. No man left behind. Good soldier. Never left. Leave a man behind. Go. Kita sampai selamat. Okey kita semua akan naik van pergi ke Timpohon dulu. Bismillah. Okey. Naik. Ini apa tu?
Jom kita naik terus. Okey, kita nak pergi mana? Alright, insyaAllah kita on the way ke Tim Pohon. Berapa jaraknya bang? Dalam 5 kilometer. Starting, bismillah. Pohon sikit. Sampai, jom. Pulau Sumatera, gunung selindung di kota Jawa. Okey, sekarang jam 9.17. Kita dah sampai ke Pondok Tim Pohon, tempat memulakan pendakian Gunung Kinabalu ni. First kita ada briefing daripada guide yang kita pasal perjalanan kita 2 hari ni. Dengan lafaz bismillah. 9.44. Let the journey begin. Kinabalu, let's go. Thank you. Geng jaga beg, Okay, Wan. Terima kasih banyak-banyak, Wan. Jumpa lagi insyaAllah. Alright. Bawah macam kejap. Kita sekarang dekat di Pohon checkpoint, kena tunjuk ID dan sign nama kat sini. Alright, bismillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di sini semata-mata kerana-Mu ya Allah. Ya kelaskanlah hati kami untuk berada di sini, untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. 9.52. Okey, masa mula-mula kita nak turun daripada Tim Pohon tu, kita kena turun dulu lepas 100 meter sampai ke Carson Fort. Kita akan jumpa air terjun. Lepas tu barulah kita mulakan pendakian. Oh, Presiden Geng Troy. Okey, kita dah sampai kilometer 0.5, masa 16 minit. Let's go. Ni baru nama presiden. Kasut, tali kasut pun suruh ahli tolong ikat. Ahli tolong. Ahli tak wala. Harik berapa je main? Harik sekarang 120. 120. 149. Lidan 139. 139. Harik berapa? 150. 139. Saban 81. Okey, tip dia sekarang jangan tengok atas. Jalan je step by step. Sebab menuju puncak dia dah tinggi dah, ni nampak gayanya. Okay, kita dah start tangga dah ni. Tinggi juga ni. Jarak dah 900 meter dekat 1 kilo lah. Kita dah sampai ke Pondok Kandis yang pertama. Pit stop. Okay, Ban. Okay. Jadi Pondok Kandis. Minum dulu ayak. Makan biskut tak? 3 minit break. Okey kita sekarang berada di kilometer 1.0, masa 38 minit. Let's go. Bunyi semangat tu, padahal kita yang lah kali. Puas sikit. Lega dah jumpa flat ni.
Tadi tangga 1 kilo. Right. Joki. Alhamdulillah. Ada sahabat bagi manis-manisan. Buat bagi energi naik sampai atas. Agak penting makan benda yang manis, protein waktu-waktu macam ni supaya kekal bertenaga sepanjang jalan. Boleh tahan tangga. Lari sana tangga. Ke depan tangga. Bismillah. Okey. Kita sampai Pondok Ubah. Alhamdulillah. Berapa minit, Man? 47 minit. Berapa jarak? 2.5 kilo. 1.5. Jalan Tuan Presiden, review sikit perjalanan kita so far. 1.5 kilo 1.45 km dalam masa lebih kurang 55 minit. So far okey? Alhamdulillah, kita ada lagi 4.5 km. Tak jauh lah kan? Boleh lagi? Alhamdulillah. Presiden ada bawa beg tak? Ha? Tak bawa beg. Langsung? Lenggang kangkung. Lenggang kangkung? Beg pergi mana? Beg? Beg banyak porter lega. Sebab apa bagi porter? 5.7 kilo. Tak tahan? Okay, kita break 3 minit tadi dekat Pondok Ubah. Sekarang kita teruskan perjalanan. Oh, sini ada toilet lah. Kencing boleh. Kita tengok toilet. Oh, kita kasih view cantik. Oh, Masya Allah. Kita ready untuk mantap. View cantik ah. Cantik. Drone. Jalan. Allah. Okay, subhanallah. Menuju puncak. Dekat dah. Gambar kita. Gambar kita. Presiden. Okey. Dah menghampiri 1.6 kilometer. Semangat balik dengan pemandangan. Masya-Allah. Gila. Kita dah sampai 1.5 km. Ketinggian 2164. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Hari ni kita naik. Kejap lagi kita akan berselisih dengan para Fazana. Dia pun naik, tapi dia naik semalam. Dia dah sampai summit hari ni. So kita akan selisih dengan dia lah. Tengok nanti kita nak gambar. Banyak tangga meh? Oh, banyak tangga. Ni memang tangga abadi. Dulu kini selamanya. 0.5 lagi kita akan sampai 2 km. Salah, 0.05. Ya, 0.05. 50 meter lagi sebulan. 50 meter lagi kita akan sampai 2 km. Okey, sekarang buat apa? Masa 77 minit. Sekarang buat apa ni? Bagi turun heart rate. 148 turun heart rate. Nak bagi turun 120. Akbar weh. Macam mana sahabat? Duduk tempat tu begini. Tak ada ucapan. Okey lagi. Ada 4 kilo lagi. Okey. Dekat kilometer 2 ke atas. Kita dah boleh start nampak rumput-rumput macam ni. Macam dekat Mossy Rain Forest. Lawa-lawa. Subhanallah. Ni geng-geng kita. Yang tinggal. Jalan. Okey, kita semua dah sampai ke kilometer 2.0. Catatan masa 1 jam 25 minit. Kita ada pom-pom girl juga yang bagi support. Okey ya. Sauban try bawa beg yang portable ah. Kau bagi beg tengok pusing Ban. 25 ke 30. 25 ke 30 kilo ah. Boleh nak jalan ah? Boleh jalan. Jalan 3 langkah. Okey, kita dah sampai kilometer 2.5. Masa
1 jam 54 minit. Let's go. Jom. Presiden laju weh. Ban, okey Ban. Beres. Alhamdulillah lah. Kami geng-geng santai. Memang sangat relax. Tenang-tenang saja hari ni. InsyaAllah, okey. Pelan-pelan. Jangan ribut-ribut. Ingat, ini bukan pertandingan. Ini adalah peluang untuk menikmati kehidupan. Oh, padu. Padu. Abang 2.5. 3.5 dah. 2.9. Ha? 2.9. Macam mana dah? Okey. Okey. Okey lagi. Man. Okey, kita sekarang dekat kilometer 3. Masa kita 2 jam 18 minit insya-Allah. 3 kilo. Guide kata pace kita ni okey insya-Allah. Agak laju. Lajulah sangat. Okey, let's go. Menuju puncak gemilang cahaya. Hampir 4 kilo. Oh, 3 kilo setengah ha. InsyaAllah. Kita boleh. Kita grup yang paling last lah. Grup yang belakang. Geng-geng yang ni semua dah ke depan. Tapi tak apa, laju-laju nak pergi mana. Yang slow pasti sampai. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wah. Tengok tangga. Tak berhenti tangga weh. Menghampiri 4 kilo. Dalam beg ni ada raincoat tak? Ada. Okey. 3.6 kilo. Pondok Mempening. Okey, kita tengok. Tidak perlu bawa. Satu kotak 17 kilo. Berapa kotak bang? 3. 4. Nanti 3 kotak. 51 kilo. Beg lagi. 60 kilo. Dekat 60 kilo. Macam? Boleh? Abang berapa kilo abang? 20 kilo tu satu kah? Baik. Kenapa ringan sangat ni? Nampak berat saja. Ya, dia besar sikit ni. Sebiji 17 kilo. 50 kilo lebih dekat 60. Berapa kilo dah? Berapa jarak? Apa susah? 3 jam. Kita perlukan lagi 2 jam. Okay, sikit lagi kita nak sampai ke layang-layang. Layang-layang terbang melayang di atas padang. Ingin aku hiburkan. Lagu. Tak apa, yang penting ikut. Hiburkan hatimu sayang. Hatimu sayang, okey. Ombo, lemahnya. Okey. Tangga. Dulu kini selamanya. Ni. Memang best tu. Best ha? Apa nasihat kepada kawan-kawan yang tak datang? Silakan datang. Rugi. Sebab benda bukanlah teruk sangat pun. Serius. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke layang-layang. So memang banyak orang duduk rehat kat sini. Puas hati. Kita sampai sini satu suku. Berapa jam? 3 jam 26 minit. Okay. Sini kita akan rehat makan tengah hari. Ban. Okey, kita dah sampai dekat layang-layang. Sekarang masa untuk kita makan. Dekat bawah tadi kita dah bungkus mi goreng dan juga nasi goreng. So kita makan dulu, ambil tenaga, rehat sekejap dekat layang-layang. Nanti kita sambung ke atas. Bismillah. Turun.
Papa tak turun lagi. Ha? Tak lagi. Papa kat mana? Dah kat atas lah. Lambat sikit. Sampai semalam. Papa kat mana? Kat atas lagi. Dia tak masuk turun. On the way. Dia turun pagi ni. Pagi ni. Dia sampai atas? Kali ni? Dengan Tak sudah. Penat-penat ni. Ni benda paling best. Makan. Mi dia jadi. Dah sebab jadi sebab penat. Mi RM14. RM14 bro. RM14. Nanti RM14. Hari ni Sekarang kita masuk part yang paling mencabar. 4 km dah lepas, 2 km layang-layang ke Laban Rata. Let's go. jom, hanglah. Wallah hak hang kamera. Sikit lagi. Sikit. Okey, sekarang jam 1.37. Kita akan tinggalkan layang-layang. Teruskan perjalanan. Bismillah. Kilometer 4.0. Masa 3 jam 53 minit. Bismillah, let's go. Laban Rata 2 km lagi. Jadi muka presiden. 2 km lagi. Dan berapa kilo lagi terus? 2 kilo lagi. Steady lagi. Izin Allah belakang. Biru. Jom. Okay. Nampak gaya dekat sini. Mereka baru buat hostel baru untuk hikers. Okey, kita geng cerai ada 5 orang. Nampaknya saya dan Jemel terpaksa mufarakah sebab kami nak kena kejar time untuk sampai ke Laban Rata sebelum pukul 4 untuk register via Ferrata. Esok pagi kita nak via Ferrata, kena register sampai sebelum pukul 4. Tu syarat dia. So kena kejar masa sikit, kena cepat sikit. So, let's go. Padu sini. Best. Tengok depan. Azrul atas weh. Serius tu. Azrul. Allah. Tengok depan weh, tengok depan ni. Mental. Allahu akbar. Macam mana Azrul? Tak jauh dah kita. Sekilo dah. Sekilo je. Lagi. Kilo lebih. Mari kata puncak lah bulin. Sekilo lagi. Jom. Okey, kita dah sampai 4.5 km. 4 jam 23 minit package santai. So kita teruskan perjalanan lagi. Nak sampai ke Laban Rata 6 km lagi 1.5. InsyaAllah. Oh, kat Kepe hari ni sampai. Bukit Kepe ni. Oh. Berapa orang? 7 tapi turun dah 3, 4. Sampai. Sampai alhamdulillah. Saya USM. UMK. USM pula UMK. Okey. Kita dapat kejar Supian. Power lah. Aku kaki berat Kaki berat. Takkan seorang-seorang bang sini. Kena tinggal. Ini aja yang mampu slow-slow. Ayo kita. Kena sampai pukul 4 bang nak via Ferrata. Boleh. Jom pelan-pelan kayu. 5 kilometer. Kita akan berselisih dengan tim Fafau. Farah Fauzan and the gang. Dapat naik semalam? Ya. Best. Alhamdulillah. Tengok. Jangan sampai atas semalam. Tahniah akhirnya. Supaya you all pun
InsyaAllah. Baik, terima kasih. Good luck. Kamu orang dengar bunyi pun sudah tahu. Nama-nama ya? Boleh? Ada lambat kau dulu. Jom. Mana? Okey. Dah, sini dah. Okey. One. Sembara kiblat. Ini lens terlampau dekat, tak masuk semua. Sini. Gamal? Dari depan. Okey. Yang sebelah ni. Kamera lagi satu. Kamu punya? Kamu. Aku tak ada kamera. Dia lambat. Lambat. Okey. Jom lambat ni. Okey, tahniah. Terima kasih. Alright. You guys have fun. Berjaya. Alhamdulillah. Akhirnya. Bila naik ni? Sorry ya. Bila naik ni? Jenuh kena banyak lagi tol Fafa kat depan. No, kita tak ada siapa. Kita tak ada siapa nak ambil gambar. Tak ada siapa ambil gambar dengan kita. Sian. Kita masih sampai tempat yang azab. Batu. View cantik. Mana cantik. Lama hang dia nak kerja pukul 4. Okey. Makin cantik. Subhanallah. View. Alhamdulillah. Berlari naik ke atas. Oh. Sampai ke Pendok Velosa. Ada lagi satu. Akhirnya jumpa Fafa tadi. Okey, kita tak boleh tunggu lama dekat Pondok Velosa. Kita kena teruskan perjalanan. Let's go. Laju. Nak cepat. Amboi dalam kamera. Pelakon belakang kamera mengucap. Oi, yang lari tadi tu jalanan, nampak tak? Tu ayang tadi tu. Jelak. Oi. Nampak tak? Behind the scene. Pelakon. Wayang itu benar. 132 je. Boleh lagi ni. Jangan. Saya tak terkejar aku. Okey. Kita dah sampai kilometer 5. 4 jam 45 minit. Jauh lagi perjalanan 1 kilometer. Let's go. Oh, cantik. Habis aku habis. Sekarang jam jam okey, sekarang jam pukul 2.30. Cuaca start nak hujan sikit-sikit dah, rintik-rintik dah. Kita ready dulu baju hujan just in case if needed. Okey, bismillah. Okey. Rezeki kami hujan. Ini baru rare. Woo. Alhamdulillah, rezeki kita hari ini Tuhan belanja dengan hujan. Bawa ada pengalaman, momen. Aduh, boh, hujan. Momen. Oh, menarik. Yang tak kena hujan tu tak syok ah. Okey. Alhamdulillah. Hujan di Gunung Kinabalu. Let's go. Lagi 1 kilometer. Woo.
Sejuk ya. Sejuk. Tengok tu. 700 meter lagi tu. Mana? Laban. Let's go. Bukan itu. Ayun, nagway daripada rumah. Ada pokok bonsai cantik. Kat sini pokok bonsai memang cantik lah. Makin tinggi kat puncak, makin rendah pokok. View cantik. Kami esok dah. Oh, momen terindah kena hujan. Tapi esok summit jangan kena lah hujan tu. 600 meter lagi. 100 meter tu. Lama gila rasa nak sampai sini. Macam tak sampai-sampai. 100 meter je kilo. Oh, pakar. Okey. Okey. Boleh. Cuaca makin sejuk. Okey. Okey. Kita sampai pondok pakar. Kami dah lama sampai, kami nak gerak ke Laban Rata dulu Okey, go. Gerak lu. Papa Roger jumpa kat sana. Okey. Pergi dulu. Dah. Kita tidur air. Bila nak tidur air? Hujan. Hujan. Biar buruh di langit, biar kilat sabung menyabung, biar hujan membadai bumi, mengundur tidak, tantang sekali, terus maju, let's go! Cameraman, cepat sikit, jangan slow, laju. Celaka. Kita tengok behind the scene. Okey ke tak tu? Okey ke tak tu? Janganlah ambil behind the scene. Jangan malu kat Ana. Okey. Kilometer 5.5. 5 jam 18 minit. 500 meter lagi. Let's go.
Geng-geng slow. Geng-geng slow. Aduh. Wah. Minta nyawa ya Allah. Minta nyawa. Ya okey. Ya Allah juga. Izinkan sekejap saja. Ya. 300 meter. Pak tu. Pak tu. Okey. 300 meter lagi. Tu pengalaman. Nyet, jangan nyet. Oh. Ya Allah. Dah nak sampai. Hujan. Lebat gila. Sejuk ya Allah. Tangan gigil. Ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong. Beri kekuatan. Kira-kira hari ini kan memang great experience lah. Tu kita punya hotel tu kat yang putih atas tu, Panalaban Hotel. Hujan tak tahu nak cakap lah, lebat ya Allah, sejuk. Tangan tak ada kalimah nak cakap. Sangat penat. Sikit lagi ya Allah. So saya sepatutnya kena sampai sebelum pukul 4 sebab nak register Via Ferrata. Gelap masa depan. Gerak lu. Alhamdulillah. Akhirnya. Oh subhanallah. 5 jam 58 minit. Allahu akbar, hujan. Okey. Kita tengok belakang tu. Air terjun. Subhanallah. Okey. Kita kena register dekat reception Operation Host Center dulu. Okey, sekarang kita berada di Pendant Hut. Ada 3 yang kita yang berminat untuk buat Via Ferrata esok. So sekarang pukul 4 dia nak bagi briefing. So kalau ikut kita turun esok, kita akan turun ikut Via Ferrata exit point. So extra experience lah. Kita tengok ni, nampak tu ni bukan besar-besar, ini baru rare. Okey. Kita selepas inilah. Ini berkenaan dengan kita punya dinner. Dinner? Ya, dinner. Bukan sini ya. Dia akan punya dinner di Lamatra. Jadi dinner start jam 4.30 sehingga jam 7. Dalam saya. Tapi memang bergantung dengan speed lah. Kalau kita cepat, kalau kita sudah rasa hati tidak kuat sudah, lembut, memang ada. Oke, itu masa If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. Okey, alhamdulillah kami diorang akan register untuk Via Ferrata yang low peak, yang long distance, 1.2 km. Alright, happy ending insya-Allah.
jam nanti awak. Sampai 6.30 di 7.5. So maknanya okey, sekarang pukul 6.30 petang kita nak pergi makan. Restoran tutup pukul 7. So apa cerita kena makan sebelum pukul 7? Hujan kita baru habis briefing tadi untuk yang pergi via Ferrata tu. Alhamdulillah makan lupa cerita. Aduh, mandi pun tak sempat gini. Memang sejuk gila sekarang kat sini. Wow, akbar. Okey, sekarang kita dah sampai ke restoran untuk makan. Menu macam-macam. Ada nasi putih, ada Maggi, ada spaghetti, ada kambing. Wow. Ada ayam, ada steam chicken, mashed potato, sweet sour, ada sayur. Ada nanas, buah. Okey, kita tengah makan dinner pukul 6.30 sekarang. Okey, kita tengah makan dinner sekarang pukul 6.30. Ambil nasi ada, Maggi ada, kambing ada, ayam ada, macam-macam ada. Kuati lah. Kuati baik. Cuma sejuk. Sedap lah makan. Memang terbaik. Datang lagi apa ni? Dekat. Okay, sekarang jam pukul 1.45 pagi lah. Semua dah bangun, semua dah ready, insyaAllah. Kita nak pergi makan breakfast dulu. Dalam pukul 2.30, 2.45 kita akan semua bergerak naik ke menuju puncak Summit, insyaAllah. Macam mana Pian? Okay, ready? Ready to go. Jom. Boleh? Jom. Izan, Soban? Clear. Main clear. Azrul makan breakfast macam mana Azrul? Alhamdulillah. Kenyang. Apa? Nasi goreng, roti telur, ada kacang. Alright. Dia makan dah? Dia akan makan. Sorry. Okay, sekarang pukul 2.10 pagi. Kita breakfast dekat Panalaban Restoran. Makan roti, makan nasi, bihun, telur dan sup. Nak kena buat carbo-loading untuk nak naik kerja lagi. InsyaAllah sama-sama doakan. Oh, jalan dah bertangga all the way. Okay. Memang minta nyawa kali ni. Subhanallah. Kena sampai dekat Sayat-Sayat sebelum pukul 5.30. Sekarang pukul 4.10. Okey saya sampai dekat Sayat-Sayat tadi pukul 4.53. Cut off point 5.30. Semua orang kena sampai sebelum 5.30. Siapa sampai 5.30 tak dibenarkan lalu, terus kena turun balik. Okay, so sekarang saya akan continue ke kilometer 7.5. Bismillah, let's go. Okay, view memang subhanallah cantik. Okay, sekarang saya nak pergi ke Via Ferrata, Low Peak meeting point at 7.5 km. InsyaAllah. Semangat.
Okey, kita dah sampai dekat World Highest Via Ferrata. Nampak? Yang tertinggi di dunia, Via Ferrata. Ketinggian dia 3776 meter on Mount Kinabalu. Ada Guinness World of Records. Ini adalah Guinness starting point dan nama track ni adalah Low Peak Circuit. InsyaAllah kita nak buat track yang ni sangat mencabar. Harga package dia adalah add-on RM1,200. Let's enjoy the moment. The distance will be 1.2 km in total. InsyaAllah kita turun kat sini. Wah. Moment yang kita nak buat Via Ferrata. Okey, kita ada sesi taklimat dengan guide kita iaitu James. Okey, insyaAllah sepanjang trip ni James yang akan ambil gambar kita yang cantik-cantik, yang bagi sampai rasa meleleh air liur tup sampai menyebabkan korang pun rasa korang pun nak kena datang Via Ferrata. Yang penting kita nak bagi geng-geng GTL yang tak buat Via Ferrata menyesal. Nan, ini dia. Cakap kita nak masuk sana. Kau kemana dah? Tak perlu. Nanti. Ini dulu. Oh, tak usah tak nak ikut lagi. Ini dulu. Jangan kapur. Sekarang ni siap. Okey, selain Dr. Fadlan ada banyak lagi geng kita yang sempat sampai ke Kemuncak dan gambar-gambar dia orang yang sampai ada macam ni. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your heart. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Sekejap. I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be. Okey, tahniah kepada semua yang sampai ke puncak. Tapi make sure kalau datang next time jangan lupa buat Via Ferrata Low Peak Circuit. Alright. Okey, kita terus pasang harness Jim terus pasang harness dan topi ni untuk mempertahankan diri. Wah, seronok. Biar tak sampai puncak, janji buat Via Ferrata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ikut dia punya lock point. Entrance. Alright. Kita sudah masuk. Kita jalan. Dan ini safety first. Yang ini second safety ya. Alright. Ini tali ni betul macam ni. Alright. Boleh jalan ke depan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin.
Okey, depan ni licin ah. Depan ni licin. Berhati-hati sikit. Tu. Ini baru rare. Terbaik. Sandar ke belakang. Okey, slow. Kaki pijak ni step dulu. Ini James. Alright. Ini Dr. Fazlan. Akan turun ikut step. InsyaAllah. Boleh. Step by step. Kita buat dia. Subhanallah. Bayangkan kita buat via ferrata tertinggi di dunia. Allahu Akbar. Memang terbaik ah. Dan boleh lang. Boleh. Bagus. Santai. Tuh kalau kita tengok tu makin curam. Almost 90 darjah dah tu. Sikit lagi. Oh, kita ke jalan pergi sana tu. Wah, menarik menarik. Ini fotografer. Ini subjeknya. Champion dia. Ada ucapan? Dah bebek menyesal buat, dah menyesal tak buat? Bebek menyesal buat. Cakap kuat sikit. Tak semangat, lemah. Bebek menyesal buat, dia pun menyesal tak buat. Dah. Kalau tengok kita dah turun dari atas sana. Dah turun ke sini. Okay, tengok view bawah. Allahu Akbar. Oh, boleh ke nampak macam ni berdiri depan ni? InsyaAllah dengan tali ni, insyaAllah. Okay. Laluan air. Licin. Dari atas sampai bawah. Okey, tengok ni. Dia turun dia vertikal lah. Padu. Video aku kira mula bertakut. Aku memang hype hanya fobia kepada ketinggian lah. Actually aku masuk ni sebab aku nak test aku punya ketakutan. First 5 minutes gila takut serius. Ambil gambar pun nak senyum tak nak senyum je. Tapi after 5-10 minutes sempoi laju bro. Dah sama macam bro Pidot lah. Pidot dari awal dia tak takut lah. So yang aku siapa-siapa yang takut tinggi, InsyaAllah boleh try dekat sini. Try lepas 5-10 minit settle, InsyaAllah beres. Tadi tak ya. Okey, daripada sini kita buat ferrata ni beratas bawah. Kita boleh nampak Pandan Laban ni. Pandan Laban kat bawah, insya-Allah. Macam mana lang? Okey. Alhamdulillah. Okey, kita dah settle 300 meter. Kita nak rehat. Minum air. Buka baju panas. 300 tu ni. Okey, kita dah habis rehat tadi. Kita nak teruskan perjalanan. Santai-santai saja, bosku. Dah boleh? Boleh. Pusing dia. Ya, betul. Ya, turun, Bok. Okey, mantap. Duduk gila. Santuk lah tunggu. Best lah. Oi, ini bos. Ruki weh tak datang. Ruki gila. Datang Kinabalu. Mesti kena buat biar ferrata. Barang. Okey. Dekat depan tu ada jambatan. Bawah jambatan tu ada lurah. 100 kaki ke 150 kaki macam tu. Sangat dalam. Baru rare experience, baru kita menguji adrenalin tu. Macam ni. Kita tengok sini pun macam
Wow, daripada sini ni nak ke sana ni. Oh, goyang bro. Goyang ni. Goyang. Ya, Ni goyang dah. kita tengok macam nak pusing. Pusing. Okey. Kita dah sampai ke Bukit Batu ni. Kayak. Dalam. Sangat dalam. So, insyaAllah jom kita cross. Okey. Sini re, jambatan gantung tinggi we. Subhanallah. Okey. Kita dah sampai kan jambatan tali pula. Tu. Nak cross di sana. Jauh lagi weh, jauh lagi. Masya Allah, best. Destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. Okey. Sekarang kita nak cross jambatan tali ni. Bismillah. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. So I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not dah sampai. Weh, sampai weh. 600 meter. Sampai. Ini gambar. Cabut. Alright. Okey, kita dah settle buat the ferrata tadi. Sekarang ni kita nak balik ke Labarata. Kita akan ikut laluan hutan sejauh 300 meter. Lepas tu kita ikut laluan lain pula 300 meter lagi sebelum kita berjumpa dengan laluan asal tadi yang kita mula pagi-pagi tadi datang untuk ke Labarata. Masya-Allah. Kita orang dah balik pergi ferrata pun dia orang tak balik lagi ni lain macam weh. Okey, sekarang kita berada di Desa Dairy Farm, satu tempat terdapat lembu. Di sini kami melawat lembu dan makan es krim, makan pizza dan melawat kawasan ikan. Ada banyak ekor lembu di sini ya, semua lembu susu yang gemuk-gemuk. Ini semua bapak lembu. Jalan-jalan di pekan kundasan, ramai-ramai bosan mendah. Jalan-jalan pagi sampai petang. Ya, lembu tengok. Siapa ni botak ni dia kata. Jalan-jalan di pekan kundasan, ramai-ramai bosan. Yang ni tempat pemerahan susu lembu. Tapi lembu tak ada. Gigi tenong kita minum kopi, oh gigi bofong kita cari limaunya. Sekarang kita berada di salah satu kafe Desa Dairy Farm di mana kita sedang menikmati yogurt dan juga coklat daripada Desa Dairy Farm. Kami makan fresh yogurt je. Kesuai. Sedih. Di Desa Dairy Farm ni kita boleh tengok lembu
susu ya di kawasan Padang Laut. Di belakang Gunung Kinabalu. Kita minum kopi, oh Pergi bofo kita cari limaunya. Di tambunan mandi air terajun. Di Keningau kita pergi sawah padi. Jalan pergi Tawau, singgah di Telupit. Lipas dahaga Usi satu Sabah. Dan dari sini dia akan membesar macam ni lah. Sampai dia matang macam ni, yang masa dalam 9 bulan ni dia akan tumbuh. 9 bulan, lamanya. Dia tumbuh di akar lah. Dia menumpang bukan akar sendiri. Setelah 9 bulan tu dia akan Pergi tenong kita minum kopi, oh Pergi bofo kita cari limaunya. Di tambunan mandi air terajun. Di Keningau kita pergi sawah padi. Ya, masa dia baru start buka dengan masa dia kembang dia bisa. Tapi dia waktu pagi Nabalu, jalan-jalan di pekan Kundasan. Sini ada kita 2 spesies. Ini ada berapa banyak? Dia ada satu pokok je. Dia menjalar lah di kawasan sini. Satu pokok saja? Ya, Dia susah mau hidup? ya. Kalau tidak pokok tu Rafflesia pun tidak. Dia dapat satu pokok besar? Ditumpah akar? Pokok panjang dia menjalar. Pokok Rafflesia lah tu? Ya, tapi dia menumpang lah dekat pokok tu. Sebab apa dia tak tanam banyak-banyak sini tak? Susah? Dia tidak boleh tanam. Dia semula jadi. Semua jadi? Ya. Tapi dia sentiasa ada di sini? Ya. Ada di tempat lain? Ada juga. Okey, kita nak tengok kawasan bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia ni dia liar. Yang tu bunga-bunga dia. Yang tu. Ni. Wow, kita dalam perjalanan ke kolam air panas. Mana ni? Pouring Hot Spring. Ranau, Sabah. Sama geng-geng jaga beg. Itu ada air sungai, air terjun. Kita dah sampai. Macam bathtub tu. Okey, bathtub. Panas lah. Wih, dia banyak ni, banyak bathtub. Okey, ni ada rock pool. Ni boleh berenang. Oh, ada lifeguard ni, ada lifeguard. Ini dalam ni. Okey, ini ada tap-tap. Ini private tap ni. Dia ada private tap. Mungkin 2 orang boleh masuk. Tu atas tu ada banyak lagi tap-tap. Yang ni yang in-house ni yang mungkin untuk muslimah ni boleh mandi dalam ni. Bilik mandi tertutup. Oh, ini berasap tu. Atas tu berasap tu. Ini berasap ni. Oh, ni asap tu. Berasap. Ni betul-betul hot spring ni. Oh, ni mata air dia ni. Memang kuat ni. Bau sulfur yang begitu kuat sekali. Allah. Yang ni punca dia. Punca air panas yang berasap ni. Kalau duduk di sini nampak asap. Begitu panas sekali. Telur tak boleh rendam ah. Telur pun tak boleh rendam. Tangan pun tak boleh. Ini bahaya ni. Boleh mencederakan. Terlalu panas. Duduk atas ni pun ada rasa kepanasan dia. Bahang dia.
Okey, di Poring Hot Spring ni, Hot Spring dia ada bangunan kebun kupu-kupu. Kita tengok pameran kupu-kupu. Jangan ungkit bah, ni kali kita sepi dua orang lah. Jangan merajuk nanti sia susah. Mampu kamu saya yang payah. Macam gini lama-lama. Balik-balik saya bilang rindu sama kamu. Pikiran melayang macam tinggi langit biru. Sekarang kita jauh, emang saya mau pulang. Oh, dia ada macam kebun rama-rama. Sudahkan saya Hai, boleh masuk, boleh masuk. juga kamu melayang limbas tu puncak gunung Kinabalu. Oh, banyak rama-rama dalam ni. Sekarang saya tunggu kamu pulang dulu. Kita jumpa situ. Nyarikan. Tidak tahan tinggal jauh di negeri orang. Sumpah saya pun rasa begitu. Balik-balik saya bilang rindu sama kamu. Pikiran melayang macam tinggi langit biru. Sekarang kita kita akan berenang di kolam renang air dari mata air asli di Poring Hot Spring, Ranong, Sabah. Sudahkan saya bilang rindu juga. Begitu luas, dia ada lebih daripada 10 kolam berbagai jenis. Ada slide apa semua. Sekarang saya tunggu kamu pulang dulu. Kita jumpa situ. Sekarang saya tunggu. Kami sangat berterima kasih dan sujud syukur kepada Awan Space kerana sponsor kami untuk menawan Gunung Kinabalu pada tahun ini. InsyaAllah kita jumpa tahun depan. Siapa dia?